140,000. Nampak tak? Jumlah manusia sangat-sangat sikit yang mendaftar. Sebab apa? Sebab kita malam ni 36 orang ini adalah orang yang terawal. So, kalau tuan-tuan, sebab tu saya nak cerita pada malam ini adalah masa. Saya tak nak cerita sangat pasal company. Tuan-tuan boleh search lah. RM10 je pun, kan, RM10. So, saya nak cerita tuan-tuan adalah dari segi masa, kerana bisnes ni bermain dengan masa. Kalau tuan-tuan, Atuk tak apalah, saya tunggu dulu Atuk, setahun lagi saya masuklah. Boleh, tak ada masalah. Time tu mungkin dalam 2 juta orang mendaftar. Ruginya sebab kau malam ini antara yang terawal tahu 100,000 lebih tetapi tak menyertai. Right? Tu tuan-tuan, saya harap tuan-tuan ambil peluang malam ini untuk rebut di kala terawal ni. Alright. Dan dari segi syarikat, tuan-tuan boleh tengok macam saya bagi tahu tadi, semua orang kat sini dah nampak kot company ni. Ni, sahabat-sahabat kita yang berjaya. Saya nak bagi tahu dekat sini, saya tak suka komen company orang dari segi buruk. Saya cerita pasal kebaikan. Tuan-tuan dan puan, tengok. Semua ejen yang buat telco, tuan kenal aku company ni, saya tak nak sebut. Semua berjaya tuan-tuan, 4 dan 5 angka. Dia orang ni sebenarnya, dia orang dah santai tuan-tuan. Orang pergi kerja, dia pergi ambil anak je. Pergi anak, hantar sekolah, balik. Lepak, dia kerja dia pusing kad je. Tiap-tiap hari dia pusing kad. Alright, itulah kerja dia. Orang lain pergi 8 jam kerja sehari, balik, pergi balik dah 10 jam. Alright, dapatlah gaji sebulan. Dia buat waktu santai-santai, edar SIM card, insyaAllah lebih tinggi daripada kerja 8 jam. So, kenapa tuan-tuan kita kena buat daripada awal? Sebab bisnes ni, kita penat 3-4 bulan sahaja. Kenapa? Tiap-tiap bulan selepas itu, orang top up kita dah dapat income walaupun kita dah berhenti berniaga SIM card. Itu dipanggil passive income. Lepas tu kita kena start awal, kita kumpul sebanyak mungkin pengguna SIM card. Lepas tu kita dah boleh pencen. Kenapa? Duit tu dicetak tiap-tiap bulan. Itu bestnya. Kalau nak buat business passive income, ini dah the best business yang tuan-tuan kena buat. Kenapa? Sangat low risiko dia RM10. Bukanlah melabur RM20,000, tak. Buka kedai restoran pun beratus ribu, tuan-tuan. Ini RM10. Dan tengok pula company kita, tuan-tuan, kita bekerjasama dengan pihak U-Mobile. Dan tuan-tuan, sebelum tu saya nak bagi tahu, tuan-tuan tahu kan pihak U-Mobile yang dapat projek infra 5G seluruh Malaysia. Lepas ni liputan dalam sidang parlimen baru ni dah bagi tahu 80% ke atas liputan di seluruh Malaysia. Bukan 100% lagi, 80%. Dan syarikat U-Mobile dapat projek ni. Alright? Dan kita bekerjasama dengan pihak U-Mobile dari segi tumpang pencawang sahaja. Jadi kita tak melibatkan dia punya pengurusan, kita tak melibatkan dia punya sistem. Kalau sistem dia slow ke apa, tak ada kena-mengena, sebab kita ada sistem kita sendiri, kita ada app kita sendiri. Alright? Berbeza. Kita hanya menumpang dia punya pencawang sahaja. Alright. So apa beza dengan company-company yang atas ni? Mereka ni senior tuan-tuan. Senior telco di Malaysia, dan mereka hanya ada 4G dan 5G sahaja. So kita tuan-tuan, kita ada 3. Kalau kawasan tu ada 4G, boleh pakai line kita. Kalau kawasan tu ada 5G, kita boleh pakai kawasan tu, line tu. Kalaulah kawasan tu ada Ultra 5G, kita boleh pakai tingkat kita kat situ. So, kita antara yang level yang paling tinggi sekali berbanding dengan 2 company ini. Alright, jelas Itu dari segi penerangan secara ringkas company, tuan-tuan boleh search dan juga study lah nanti lebih detail. Alright. So, syarikat memanglah mendaftar, tidak, kalau tak mendaftar tak mungkinlah dapat buka bisnes telco ni. Alright. Dan bestnya company ini, kita ada segi patuh syariah dari segi pengurusan. Dan saya suka benda ni terjadi adanya sebab pertama, dia orang kata pun, dia tak menindas. Saya suka kalau ada satu company tu ada segi patuh syariah sebab dia tak menindas, bagi pandangan saya lah. Dia tak menindas dari segi customer dan juga rakan niaga dia. Dan dari segi income yang kita dapat selepas ni, insyaAllah tak diragukan dan sebagainya. Alright? Tuan-tuan dan puan,
So company melantik kita sebagai refer dia, agent dia, authorized dealer dia untuk pasarkan SIM card dan dia share profit sharing kepada kita. So mungkin ada dekat sini yang selalu buat affiliate di TikTok. Saya nak cerita sikit, ramai orang tak faham affiliate dengan sistem referral. Saya antara orang yang pertama, bukanlah rasa pertama, sebenarnya saya adalah orang yang pertama dekat Malaysia waktu zaman Y2K. Siapa pernah ah, pernah pernah menghadapi zaman tersebut? Siapa kat sini yang dah umur 40 ke atas memang pernah menghadapi zaman Y2K? Saya antara pelajar yang pertama di Malaysia dengan betul-betul zaman 2002-2003, saya buat platform jual top up digital pertama di Malaysia. Alright? Saya ada 40,000 ahli tuan-tuan ketika itu dan saya jual top up sehari lebih kurang 30-40,000 sebulan. Sehari. Dan untung saya 5%. Waktu zaman student cuba kalilah 30,000 kali 5%. Iaitu gaji saya 1,500 waktu zaman student. Tuan-tuan, waktu zaman student gaji saya 1,500 hingga 2,000. Berapa gaji saya sebulan kalilah sendiri. So, saya dah buat bisnes ni di peringkat awal waktu zaman Y2K lagi. Sebab tu saya join company ni sebab saya nak share kepada tuan-tuan, bisnes ni memang menyeronokkan sebab apa kita penat di peringkat awal sahaja dan selepas tu kita tuai hasil dan kita boleh pencen awal. Alright. So apa bezanya affiliate dengan refer tuan-tuan? Siapa kat sini saya ni buat kesian juga kadang-kadang yang buat affiliate, buat video content di TikTok. Sampai satu tahap akaun dia kena ban. Dan hilang terus. Usaha dia penat dia 5 bulan buat video konten tunggang langgang, kosong. Dengar betul-betul. So, satu lagi, refer dengan affiliate tuan-tuan. Bila orang beli barang dekat link kita, kita dapat commission. The next, kalau saya pergi beli dengan link orang lain, saya dah tak dapat commission dah. Dan klien tu dia pergi contact direct dekat HQ, saya tak dapat commission dah. Tetapi dalam sistem referral tuan-tuan, kita dah lock customer tu, dia belilah apa pun berapa kali pun tuan-tuan tetap dapat kita dapat commission. Lepas ni dalam sistem kita tuan-tuan ada vendor macam Shopee juga konsep jual barang e-commerce. Orang beli barang dalam sistem kita tetap you all akan dapat commission. Tak kisahlah dia beli kedai-kedai mana pun, beli produk mana pun tetap you akan dapat commission. Best ataupun tidak tuan-tuan cuba komen hang nak kerja sekali ke hang nak kerja banyak kali. Alright. So, sebab tu saya bagi tahu kepada tuan-tuan, ambil peluang untuk buat sekali kerja dan tuailah hasil sebanyak mana yang tuan-tuan nak tuai hasil itu. Itunya bestnya kita buat passive income. Alright? Jom kita tengok jumlah orang kata dari segi jumlah penduduk Malaysia hampir 34 juta. Dari segi pengguna lebih tuan-tuan. Saya sendiri pun kat 8 nombor, 8 telefon tuan-tuan. Kalilah kalau siapa kat sini yang berniaga, kalau ada 3 company, 3 kedai makan, kalilah satu kedai dah 2-3 handphone, dah berbelas dah nombor. So, market kita tak tepu, satu, dan jumlah kelahiran manusia penduduk di Malaysia ni bertambah. Tiap-tiap hari orang beranak dan juga orang meninggal. So, jumlah tempoh orang matang 18 tahun tu tiap-tiap hari bertambah. So, macam mana kita nak dapatkan klien yang ramai? Now, saya tengah susun untuk roadshow satu Malaysia untuk closing secara beratus orang. So, siapa kat sini yang nak follow saya, macam mana saya closing orang secara beratus. Bukan seorang macam ni sikit. 30-40 orang ini. Kita closing secara beratus. Tetapi hanya untuk team leader sahaja yang follow saya sebab saya ada kekuatan dekat situ. Macam mana? Nanti saya akan share last kali untuk tuan-tuan tengok. Alright. So dari segi jumlah, orang kata dari segi jumlah pasaran. Alright, dari segi segmen, market segmen kita, 80% adalah prepaid. Right, 80% adalah prepaid dan selebihnya postpaid. Satu lagi saya nak bagi tahu, bukan memakai SIM prepaid tu nampak macam miskin. Salah tafsiran tu. Kan?
sebenarnya ada je orang pakai prepaid yang kaya tuan-tuan. Dia tak nak stres, dia tak suka, dia tak terlalu menyibukkan dengan dunia-dunia online ni. Dia kata aku nak pakai aku bayar je. So kadang-kadang yang pakai postpaid pun sampai kena bar dan sebagainya, ada juga kan. So tuan-tuan, dia bukan melambangkan kaya dan miskin seseorang tu sebenarnya, right? Tapi market kita sangat besar, itu 80% orang pakai prepaid. Jom kita tengok. Saya dah beritahu dah tadi kan, dari segi modal tuan-tuan kena buang je. Sebab apa? Malam ni tuan-tuan tak fikir pasal modal sebab kita dah cakap kalau RM10, RM10. Mungkin kalau tuan-tuan pernah dengar orang lain, seminar ceramah motivasi, dia cakap RM10, masuk-masuk dah RM5-6,000. Tak. Saya tetap dengan kita punya adalah RM10. So, tuan-tuan dan puan, kita dah beli RM10 ni tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan dah beli SIM card, pakai SIM card belas tahun, tuan-tuan pergi beli dekat kedai. Ada tak tuan-tuan dapat komisen daripada Celcom dan Digi selama berbelas tahun tuan-tuan pakai SIM card? Ada tak komisen tuan-tuan dapat? Cuba komen. Siapa kat sini dapat komisen yang berbelas tahun kau pakai nombor 10 tahun? Saya nombor yang paling lama adalah tahun 2002, 2003. 00 tu zaman time sale tuan-tuan, waktu zaman student. Saya tak tukar dan masih ada sampai sekarang. Kalau scammer tiap-tiap bulan ditukar, tukar nombor telefon. Saya zaman daripada tahun 2002 sampai sekarang masih pakai, dan sampai kan kawan saya waktu universiti pun call, kau pakai lagi nombor ni? Yes. Satu nak tahu scammer tak scammer, kawan hang tu selalu tiap-tiap bulan tukar nombor handphone. Itu boleh dikatakan apa? Sebab dia banyak berhutang. Dia takut orang cari dia, dia tukar nombor, tukar nombor, tukar nombor. Alright, gurau-gurau sahaja. So, apanya specialnya SIM card yang kita beli ni tuan-tuan? Sama sahaja. Kau beli dekat kedai acong, dekat kedai telefon tu sama, tuan-tuan dapat juga SIM card. Cuma, dengar betul-betul semua, apa specialnya SIM card kita ni? Pertama, SIM card kita ni, walaupun modal RM10, kita dapat dua. Dua dalam satu. Apa dia tuan-tuan? Pertama, kita beli RM10, kita bukan beli sijil. Kita bukan beli kad kosong. Dalam ni ada 10 GB. Kat situ tulis 5 GB tu. Siapa yang beli SIM card dengan Dato' Anwar saja, SIM card ESK dapat 10 GB. Selama berapa? Selama setahun kau dapat tiap-tiap bulan 10 GB, 10 GB, 10 GB percuma dengan syarat tak expired. Bermaksud dia apa? Data kau tu bersambung-sambung. Jangan kata okey, esok expired, kau tak bayar pun tak sambung. Sampai 3-4 hari lepas tu baru kau top up balik. So dia tak bersambung dan data tu tak ada. Alright? Data carry forward pun tak ada tuan-tuan. Dan yang best kita singkat kita ni, data pun boleh carry forward. Dan tuan-tuan dan puan, saya nak bagi tahu dekat sini, walaupun kita bayar RM10, terus kita boleh guna tau. Dia bukan SIM card kosong tau. 10 GB. Right? Dan satu lagi nak bagi tahu, kita tak ada kontrak langsung. Kau pakailah SIM card ini, kau tak suka kau buang sahaja. Sebab RM10. Kan? Kau pakai sebab bukan kosong tau. Kau call lah 30 minit. 30 minit, lepas tu ada 10 GB data. Boleh tahan dalam 4 hari, 5 hari kalau kau tak, bukan kaki internet sangat, boleh pakai. Lepas tu buang lah. Right? So, nombor boleh kekalkan nombor lama yang tuan-tuan pakai sekarang ni. Yang blacklist boleh daftar. Yang blacklist ni banyak hutang lah ni. Dia tak bayar sana, dia kena blacklist. So, tuan-tuan dan puan, saya nak bagi tahu dekat sini. Dengar betul-betul. Mungkin ada kat sini yang join daripada telco company lain. Saya nak cerita pasal kebaikan kita. Pertama, kalaulah tuan-tuan nak berniaga, dengan betul, kalau tuan nak join company lain berniaga, tuan-tuan kena bayar yuran. Yuran kahan ataupun yuran dealer. Baru tuan-tuan boleh menaja orang.
Tetapi dalam Istel, tiada iuran keahlian, tiada iuran dealer. Dengan iuran keahlian dan tuan-tuan, lag ke? Cuba komen jelas tak? Jelas tak? Macam rumah saya atas ni Istana Shah Alam ni, rumah saya bawah selalu tiba-tiba line memang entahlah. Dia start dalam pukul 9 ke atas memang tak tiba-tiba putus. Sebab saya di tepi bukit atas ni Istana Shah Alam ni. Alright. Okey, tuan-tuan dan puan. Jelas okey. Lag. Nampak? Sangkut-sangkut. Sekarang okey dah belum? Sekarang dah okey belum? Okey, sekarang okey. Itulah. Aku pun tak tahulah. Memang pukul 9 lebih dia terjadi tau. Betul lah 9.30. Kat 9.30. Aku, aku tak tahu. Tiap malam tau. Tiap malam. Tiap malam. Apa benda macam hantu ke apa. Pukul 9.30 dia akan pukul 10 memang dia kacau. Alright. Alright. So singkat ni tuan-tuan, kita tak ada iuran keahlian dan iuran dealer. Kita menang. So kita menang dengan company lain. Sebab tu saya suruh tuan-tuan buat. Kenapa? Kalau tuan-tuan tunggu, semua dia akan menjadi sistem pergerakan organik tau. Contoh saya daftar dan saya jadi dealer. Saya nak daftar mak saya boleh tak? Boleh. Tapi company lain kau tak boleh. Kau kena bayar dulu yuran dealer. Kau kena bayar yuran macam-macam yuran. Lepas tu kau kena beli package, baru kau boleh daftar mak hang. Kita tak ada tuan-tuan, kosong. RM10. Dah, cukup. Dengan RM10 kita boleh berniaga 2 dalam 1. Sebab tu aku bagi tahu malam ni 45 orang ni kalau tak ada RM10 better left. Pergi kedai mamak. Basuh pinggan. 3 jam, 4 jam insya-Allah dapat RM20-30. Dapat makan free. Besok call saya. Datuk, saya dah ada modal dah, Datuk. Boleh masuk berniaga. Itu dia. Jangan cakap tak ada modal, tuan-tuan. Banyak betul kerja. Banyak betul kerja. Alright? Jom. Kita laju lagi, tuan-tuan. Laju lagi. So, Tok, dari segi liputan macam mana, Tok? Kita tengok lah, Tok. Tuan-tuan dan puan, dari segi ni kita tunjuk di pergi Sabah dan Sarawak. Takat ni Sabah Sarawak alhamdulillah lain di kawasan Pekan. Tok, rumah saya 4 kilometer daripada Pekan. Tapi rumah saya seorang je dalam hutan sikit, Tok. Okey, kau jangan beli lagi. Kau jangan beli lagi. Kau buka website, kau semak. Rumah hang tu ada tak liputan? Kalau ada 4G, kau beli je singkat. Alright? Kalau ada 5G lagi boleh pakai lah. So, kalau tak ada, janganlah beli. RM10, babe. Lepas nasi mamak ni, nasi kandak. Kan? RM10, lepas apa? So, di Labuan sangat laju. Di bandar pekan-pekan semua ada line. Laju. Standard macam U-Mobile. Dan saya nak bagi tahu juga penonton, jangan tanya saya kalau Datuk kat KL ada. Kau jangan tanya bandar-bandar confirm ada. Tapi dekat bandar ada yang tak ada. Apa dia? Tok, kalau rumah saya 4 tingkat bawah tanah. 4 tingkat bawah tanah. 4 tingkat ke bawah. Yang itu mungkin tak ada. Mungkin tak ada. Kalau rumah bawah tanah tu. Orang biasa rumah hang kat atas. Rumah saya pelik ke tu. Saya ke bawah. Ke bawah. Kalau di dalam lift pun tak ada line. So kalau ke bawah lagi tak tahulah. Cuba check dulu. Janganlah beli. Jangan beli lagi. Check dulu. Kalau okey, kau pakailah RM10. RM10. Alright. Jom kita melajukan lagi. So, tuan-tuan dan puan, inilah plan dia. Dan saya rasa dengan betul-betul semua, sebab saya nak laju sikit. Saya terus mengajar tuan-tuan cara closing dan juga cara berniaga. Walaupun tuan-tuan tak beli pun aku ajar. Tapi kalau tuan-tuan masuk, lagi best. Banyak betul. Kita tengah mengajar orang live dekat TikTok. Memang best. Memang best. Tuan-tuan, tengok saya nak ajar tuan-tuan macam mana kita nak closing orang membeli SIM card kita. Tuan-tuan dan puan, dengar betul-betul. Saya tunjuk contoh satu je dulu. 500 GB, RM50. Malam ni saya nak minta tolong semua, lepas habis, okay? Right? Lepas habis, dengar betul? Lepas habis live BOP ni, tuan-tuan,
tolong buka app masing-masing, tengok package yang tuan-tuan pakai sekarang. Dengar betul? Yang package yang tuan-tuan pakai sekarang. Kalau 4 tahun yang lepas, 5 tahun yang lepas, 6 tahun yang lepas, dengar betul-betul, pukul purata 100 hingga 150 GB sahaja sebulan, kau bayar RM50 hingga RM68 sebulan. Kalau kau beli package yang 4 tahun lepas, 5 tahun lepas. So, tuan-tuan boleh semak sendiri, tuan-tuan sendiri bagi tahu jawapan dia lepas BOP nanti. Now, apa yang company tengah tawarkan adalah RM50 500 GB. So, banyak gila 500 GB RM50. Tuan-tuan tak habis boleh bawa ke bulan depan, tak expired. Dengan syarat tak expired. So, contoh bulan ni saya pakai 300 GB. Itu memang gila ni, kau ni memang kaki menari dandut ke apa ni, live TikTok. So, pukul purata manusia manusia normal pula dah. Manusia macam saya lah, tak adalah aktif sangat. Pagi buka tengok YouTube sekejap, tengah hari, lepas tu malam, pukul purata 100 GB sahaja sebulan. Alright? Tetapi kalau yang aktif buat video content, buat live, maybe dia akan pakai sampai 200 hingga 300 GB. So, tuan-tuan, RM50. Student dah cukup sangat. Student sekarang pukul purata, student RM50 hingga RM70. Student top up. So, market you boleh closing budak-budak universiti, budak-budak college. Orang dewasa pun tuan-tuan boleh closing. Tuan-tuan. Alright? Dan saya nak bagi tahu dekat sini. Macam mana kita nak closing orang? Saya pakai rate 1 contoh. Saya cakap tak apa sebab aku pakai. Bukan aku memburukkan orang. Saya ada 5 nombor rate 1 yang saya nak tutup dan tak boleh. Dia suruh pergi 6 hari bulan. Ini baru 4, lagi 2 hari. Kenapa saya pakai hampir 6 tahun walaupun line slow, aku bayar je tiap-tiap bulan. Walaupun line slow, saya bayar je tiap-tiap bulan. Walaupun saya tak ada commission, saya bayar je. Pertama, tuan-tuan, saya nak bagi tahu dekat sini. Pertama, orang malas nak pergi tukar ni sebab pertama, dia terpaksa bercuti hari tu untuk pergi ke center. Dah sampai ke center, kena cari parking pula. Dah pergi cari parking, ambil nombor pula. Sampai-sampai dia cakap, Cik Anwar, kena datang 6 hari bulan nanti. Kambing betul aku. Aku punya datang dalam drive 40 minit tu. Dia suruh aku datang pula 6 hari bulan. Waktu tu saja, daripada tarikh tu saja dibenarkan. Sampai betul, nampak? Sebab itulah orang malas nak tukar sangat line-line teko ni sebab susah kita nak tukar. Tetapi tuan-tuan, saya nak bagi tahu macam mana kita nak dapatkan customer dengan cepat. Contoh kita ada kawan kita, contoh nama si Ahmad. Saya suka nama sebut Ahmad. Kita jumpa Ahmad, terus tanya. Yang penting tuan-tuan tanya orang. Mulut kena tanya. Ahmad, kau pakai plan apa? Aku pakai prepaid. Kau dah berapa lama? Dah lama, 5 tahun, 6 tahun. Cuba kau check tengok berapa sebulan kau bayar. Dia kata RM60. Dia buka-buka 150 GB. Untuk berjaya dalam bisnes telco ni, at least tuan-tuan dalam poket tuan-tuan mesti ada satu SIM card. Lepas tu saya showkan praktis saya, pastikan ada satu SIM card dalam beg duit, dalam poket ke tak kisah dalam kereta ke, tuan-tuan kena ada satu SIM card. Kenapa? Macam ni. Apabila Ahmad dah chat plan data tadi, terus tuan-tuan keluar SIM card. Cimat, aku ni sekarang dah jadi authorized dealer. Aku jual SIM card juga. Tapi, aku offer kau 500 GB dan SIM card ni sebenarnya RM10. Tapi aku bagi kau free. RM50, 500 GB. Tuan-tuan, agak-agak Ahmad nak daftar tak? Ahmad nak daftar tak dengan tuan-tuan sekarang ni? Cuba komen, Ahmad nak daftar tak? Dia akan daftar, tuan-tuan. Tapi janganlah tuan-tuan kata, kejap aku nak call Dato' Anwar suruh post kejap singkat ni. Ni buatlah. Sebab tu aku cakap, tingkat kena ada satu kat tangan ni. Dah Ahmad kata, aku nak daftar. Tiba-tiba, alamak. Kejap Ahmad, aku nak call Dato' Anwar suruh dia post 4 hari sampai.
Sebab itulah saya pesan setiap orang kena ada satu untuk closing daftar, tuan-tuan. Dan ada sahabat kita tanya juga, 500 ni ada hotspot tak? Ada. Sekali hotspot ataupun data, tuan-tuan. Sekali, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak pakai hotspot untuk rumah, satu rumah boleh pakai. Satu family boleh pakai, tuan-tuan. Alright? Itu bestnya kita dalam bisnes telco. Tengok, tuan-tuan. InsyaAllah, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan tanya je. Kau dah pakai lama? Aku dah pakai 6 tahun. Confirm kau menang. Percaya cakap saya, kau buat macam aku ajar, insyaAllah kau dapat. Tak kisah, postpaid ke, postpaid boleh tukar. Isi, pakai semua pakai app. Tanya je. Tapi jangan kau tanya pula, oh aku baru pakai bulan lepas. Bulan lepas janganlah, masa aku yang lama tu. Lama. Ramai orang tak tukar, tuan-tuan. Orang pun tak tahu sangat. Alright? Okay. Tuan-tuan dan puan, ya, nak pakai full hotspot pun boleh, tak ada masalah. Saya jual juga. Ada yang pakai tu. Dia pakai untuk kedai restoran dia. Tapi device kena beli device tu dekat Shopee. Alright? Baik, tuan-tuan dan puan, tengok dekat sini contoh dia. Kat sini kita pakai EZ35 yang rendah sebulan, package sebulan. Kita ada package sehari, seminggu ada. Ini contoh, nanti you all tengok dekat sistem. Dan untuk makluman tuan-tuan, kita punya package ni 35, kita ada 300 GB. Kita menang dah, tuan-tuan. Menang. Ha. One 100 lebih je. 100 GB lebih je. Right. So, tapi dia bagi 200 GB data dan juga hotspot 100. Ini RM35 lah. Kalau bujang boleh lah. Seorang-seorang boleh. Untuk family tak sesuai lah. 50 cukup. Okay. Tengok company lain. Kita menang, tuan-tuan. Alright. Kita menang kat situ. Dan untuk makluman tuan-tuan, walaupun tuan-tuan dekat sini beli RM10. Alright. Beli RM10. Dengar betul-betul semua. Beli RM10. Mana dapatkan nombor telefon Datuk Anwar? Kenapa kosong? Kosong apa ni? Yang mana yang tanya soalan nanti saya baca. Saya tak faham dia tanya kosong. Alright. Tuan-tuan dan puan, apabila tuan-tuan beli RM10 ni, tuan-tuan dah buka kedai tau. Hebat tak hebat? Sebab tu cakap tadi. Jangan pandang rendah. Yalah, meniaga singkap. Lekeh lah weh. Tak korporat lah. Saya boleh buktikan Saya nak buktikan Saya lebih tinggi daripada orang kerja korporat. Korang tengok aku buktikan nanti. So, tuan-tuan dan puan, bisnes walaupun RM10, biarlah orang kita pandang rendah, ala lekeh lah RM10. Tapi saya nak bagi tahu pada tuan-tuan. Contoh saya buat 29 hari. Saya dapat RM9,000. Saya buat waktu malam je. 2 jam, 3 jam. RM9,000. Ada tak sama tak dengan gaji grade 48, 52? Saya lebih lagi. So, sebab apa? Kita tak boleh pandang benda tu sebagai lekeh dan sebagainya. Tapi bergantung kepada cara kita buat bisnes ni, tuan-tuan. Dan saya nak bagi tahu ni, walaupun RM10, tuan-tuan ada app masing-masing, yang rumah masing-masing, yang mana tuan-tuan ada dua. Satu app untuk urus daftarkan orang, reload, transfer, top up dekat orang, semua tuan-tuan boleh urus guna app. Tetapi tuan-tuan dekat website, tuan-tuan boleh tengok jumlah orang mendaftar, jumlah komisen yang tuan-tuan dapat setiap masa, setiap hari, dan tuan-tuan jumlah bulanan komisen tuan-tuan dan jumlah orang mendaftar secara detail. Syarikat kita ni transparent tau. Komisen 2 kupang pun hang boleh tahu siapa punya beli ni. Hang boleh tahu, oh si ni yang beli. 2 kupang aku dapat. Begitu jelas dan terang untuk kita check, tuan-tuan. Ada company tak tahu pun. Tiba-tiba masuk 4 kupang, 5 kupang, kita tak tahu. Yang ini sangat-sangat jelas, kita tahu setiap komisen yang masuk tersebut. Right? So, tuan-tuan dan puan, saya nak beritahu dekat sini, saya menganggap semua orang ini join. Daftar RM10. Dan saya nak bagi tahu, relax lagi ke? Saya punya sangkut. Tuan-tuan jelas ke?
Tolong. Okey, clear. Alright, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik. Saya dah buat bayaran. Bayaran apa ni? Alright, kalau bayaran nanti, selepas nanti. Saya belum lagi, belum buat bayaran apa lagi. Belum habis lagi ni. Alright. Kalau tuan-tuan yang buat bayaran nanti kita kejap lagi last kali, right? Tuan-tuan dan puan, fokus dulu. Jangan fikir modal ke apa lagi. Jangan stop dulu komen boleh tak? Stop dulu komen boleh tak? Sebab yang komen banyak-banyak ni nanti dia tanya aku pula. Tok nak daftar macam mana Tok? Jam. Penat aku kalau 1,000 orang mesti aku demam. Kena block lagi WhatsApp aku kan. Sebab apa? Sebab tak fokus. Alright, tuan-tuan dan puan. Bila tuan-tuan dah daftar, alright, bila tuan-tuan dah daftar nanti, dah beli kat leader masing-masing, alright, semua orang akan install kejap lagi app dan first saya nak ajar bila dah install nanti dah masuk SIM card, tuan-tuan kena tekan 3 bar ni untuk apa saya nak tunjuk dulu. 3 bar ni untuk penting untuk tuan-tuan dapatkan kod referral tuan-tuan dahulu. Okey, kod referral tuan-tuan dahulu. Kod referral untuk tuan-tuan refer daftarkan family tuan-tuan kawan-kawan. Kawan-kawan lah. Nanti asyik mesej je sampai kena block aku. Sebab benda soalan yang paling simple, dia bertanya. Datuk, saya nak daftar mak ayah saya macam mana? Dah, aku reply kena block. WhatsApp yang gila sekarang ni. Aku stres betul aku. Kan? Dia block 6 jam, 7 jam. Ni dah 24 jam dah. Kan? So, right. So, kan kat sini dan tuan-tuan klik invite. Alright. Dan inilah kod referral tuan-tuan selepas ni. Jangan kau WhatsApp lagi. Maybe aku tak balas kod. Sebab bila balas, terlalu aktif, kena block pula aku punya WhatsApp. So, inilah kod referral tuan-tuan selepas ini. Dan tuan-tuan boleh guna untuk daftarkan family tuan-tuan selepas ni. Right. So, itu step yang pertama. Tuan-tuan masuk je app nanti. Tekan 3 bar ke atas tu. Dan dapatkan kod referral, simpan. Save. Screen, save, siap. Right, next. So, Tok, macam mana nak daftar? Right? Okay, untuk makluman semua, ada kat sini yang join daripada tim Eja dan sebagainya. Ada tim sahabat-sahabat yang lain. Saya nak bagi tahu dekat sini. Pertama, kita ada 2 cara daftarkan klien kita. Alright, daftarkan klien kita. Yang pertama, kita post SIM card ni ke dia. Dengan betul, kita post SIM card ni dekat dia. Yang kedua, kita boleh daftarkan dia malam ni juga. Walaupun dia dekat Perlis, saya dekat Shah Alam. Boleh. So, awak tangkap gambar yang belah belakang ni. Dengan tu, semua you all semua akan jadi dealer ni. Right? You all boleh tangkap gambar dekat belakang, bagi terang dan hantar dekat dia dahulu. Right. So, first, pertama bila buka app nanti, tuan-tuan, malam ni tuan-tuan semua kena buat sendiri ni. Tak ada tak ada orang ajar depan-depan. Pertama, tekan activate new SIM card. So, bila tekan activate new SIM card ni, dia akan pergi the next step, iaitu scan barcode. Okay, dekat SIM card ni, kat bahagian belakang ni ada barcode. Awak scan sahaja. Okay, scan saja. Kalau malas scan, kau key in. Ni terlalu rajin. Gila habis, banyak berpuluh nombor. Tak payah, kau scan je. Kan? Scan je, terus keluar nombor dia. So, bila keluar nombor, inilah nombor dia panjang. Gila kau nak key in manual. Kan? So, awak scan, kemudian dekat situ dia minta nombor PUK. Nombor PUK dekat SIM card yang kecil tu. Okay, dekat SIM card yang kecil tu. So, next adalah apa, tuan-tuan? Inilah yang paling penting, dia minta nombor referral. Ingat tadi saya cakap tadi yang awal-awal tadi, nombor referral untuk daftarkan orang. So, kalaulah tuan-tuan bagi nombor referral tuan-tuan. Tapi saya tak galakkan sebab ada yang terjadi tersalah daftar. Contoh kod referral tu kat belakang 09 dia key in 08. No, daftar bawa online. Right. So, dah jadi salah. So, tuan-tuan apa kena buat? Tuan-tuan kena bagi kena bagi apa? Kod, bagi dia scan je. QR tu. Right. So, dia bagi dia scan terus masuk di bawah nama tuan-tuan. Alright. Saya tengkak dah aku pun. Right.
Hmm. So, sekejap saya minum air kejap. Boleh tuan-tuan? Saya minum kejap. Seminit, saya tukar lah. Okay, so bila tuan-tuan dah klik scan QR code tadi, dia akan keluar nama referral, nama orang yang ditajak, yang menaja tuan-tuan. Alright, kalau nama saya lah kat situ. Right, dekat sini tuan-tuan ada dua pilihan. Dengar betul-betul lah, saya tak nak salah dekat sini malam ni. Dan saya pun tak nak respon sangat dekat WhatsApp sebab sekarang WhatsApp sensitif tau, pelik. Tiba-tiba masuk 5 WhatsApp je, prum keluar. Apa ni, aku tak buat apa pun. Tiba kena block. So, tuan-tuan malam ni siapa dengan betul siapa yang betul-betul rasa aku nak buat income bisnes ni, tuan-tuan daftar nombor baru. Dengar nombor baru. Tapi Datuk, saya ni macam saya jadi pengguna je kot lah. Tapi kalau saya ada masa, saya daftarlah orang. Okey. Kalau kau niat macam tu, kau kekalkan nombor lama. Cukup. Okey, dengar Siapa yang nak berniaga, daftar nombor baru. Kalau yang siapa yang nampak, tu saya macam tak cukup masa lah. Saya nak apa? Nak buat santai-santai. Okey, kekalkan nombor lama. So, kau just masukkan saja nombor lama dekat sini untuk tukar daripada Maxi ke Digi ke dalam Istel. So, kalaulah tuan-tuan pilih nombor baru, so tuan-tuan ada pilihan dekat Istel ni, tuan-tuan boleh pilih nombor yang tuan-tuan minat kecuali nombor golden lah. So, contoh dekat sini kalau nombor saya belakang-belakang 0018 contohnya. Tuan-tuan boleh search nombor yang sama dekat yang saya pakai sekarang ni, dekat barang klik yang try another number ni, tuan-tuan masuklah nombor pilihan tuan-tuan tadi. Nanti dia keluar banyak nombor. Tuan-tuan pilihlah nombor yang tuan-tuan berkenan dekat situ. Lepas tu next, habis. Dia minta selfie sikit, tanggal gambar IC, dah selesai. Alright. So, bila selesai, complete, bagi tahu dekat dealer tuan-tuan, okey saya dah selesai mendaftar, nanti dia akan post lah SIM card ni dekat tuan-tuan. Lupa pula nak bagi tahu. Bila sampai, siapa yang kekalkan daftar nombor baru, terus masuk je dalam handphone, terus boleh pakai dan top up RM35 untuk dealer. Alright? Dan siapa yang, dengar betul, siapa yang kekalkan nombor lama, dengar betul, untuk kekalkan nombor lama, tuan-tuan ada masa 1 hingga 3 hari contohnya. Pihak telco lama dia akan hantar SMS kepada tuan-tuan untuk tuan-tuan reply. Contoh, malam ni daftar dan besok dapat SMS. Kalau tuan-tuan dapat SMS besok, jangan reply. Kenapa? Bila hang reply nak keluar kat situ, hang reply yes nak keluar contoh, scan kod. Selang dalam 2-3 jam, line dah tak ada. Tapi singkat kat rumah aku lagi ni. Faham tak? So, kalau tuan-tuan request malam ni, kalau dapat SMS besok dan sebagainya, selagi SIM card ni tak sampai, jangan reply. Faham Faham semua? Faham semua? Komen. Sebab dah ada dah pun. So, dia 2 hari dia tak ada line. Dia tak boleh call. Sebab apa? SIM card masih dekat JNT. Royal lah kat situ. Aku dah bagi tahu dah ni. Kau nak aku dah bagi tahu siap-siap. Aku sangat jelas cerita RM10, RM10. Aku jelas. Nanti hang moyang apa ni tu? So, lain tak ada ni. Ada muka. So, jangan reply nah. Biar sampai dulu. Lepas tu bagi tahu dealer, okey singkat dah sampai, minta dealer awak semak balik status. Kalau normally ada telco yang bagi tahu kat situ, kalau tempoh 2 jam tak reply, dia reject. Tak apa reject pun. Nanti awak bagi tahu dekat dealer awak, okey, katalah Cik Eja ke apa siapa kat sini, okey, tolong resubmit balik. So nanti dia akan tick resubmit balik kat situ. Alright, clear So nanti tuan-tuan akan dapat SMS baru dan tuan-tuan boleh
daftar dekat situ. Right. Itu dari segi kekalkan nombor lama. Right. Jom. Ini sahabat kita tuan-tuan yang dapat income 18 hari bulan baru ni. So, bonus kita dibayar 18 hari bulan setiap bulan. Contoh bulan 7, 1 hingga 31 hari bulan 30 ke 31 lupa dah aku. 30 Julai 30 Julai akan dibayar pada 18 Ogos. Nampak tak sahabat-sahabat kita ni tuan-tuan? Dia orang buat 2 bulan saja, 2-3 bulan saja. Kita baru 4 bulan lebih kan? Nampak tak pendapatan dia orang tuan-tuan? Jual SIM card saja. Dan gaji dia orang lebih tinggi daripada gaji senior. Orang senior yang 8 jam kerja. Dan siapa kat sini yang sebulan 2,000, 3,000, 8 jam kerja, kau buatlah. Siapa kat sini yang ejen hartanah? Saya sure memang saya menggalakkan ejen tanah buat. Siapa kat sini jual penapis air, kau buat. Jangan berhenti ejen tanah buat. Sebab apa? Ramai yang tak ada backup plan. Tuan-tuan, ramai yang kawan saya ejen tanah sampai satu tahap, dia dah tak apa nak sihat. Bisnes yang melibatkan one off payment ni tuan-tuan, kena ada backup. Contoh, kalau saya jadi ejen tanah, waktu sihat memang saya boleh buat sale 2-3 biji sebulan. Itu pun dah banyak dah sebulan. Pada bulan hadapan, saya tak sihat 2 minggu. Dan saya tak dapat jualan. Agak-agak saya dapat komisen tak tuan-tuan? Cuba komen. Bulan kedua saya dapat komisen tak tuan-tuan? Kalau saya tak sihat, tak ada jualan rumah. Tak ada rental, tak ada kedai untuk direnter kan. Saya dapat tak komisen? Perlu. Kecuali lah agensi tu tak apalah, kau tak sihat apa, aku bagi 5,000. Itu memang dahsyat lah agensi tu. Kosong. Tapi tuan-tuan, ni, kau buat 3 bulan, insya-Allah saya nak bagi tahu takat 4,000, 5,000 passive income senang. Bulan ke-5, Tok, saya nak rehat lah, Tok. Penat. Okay, kau rehat lah. Tapi tiap-tiap hari duit kau masuk. Itu yang kita nak, tuan-tuan. Siapa kat sini ejen tanah buat? Serius. Jangan berhenti ejen tanah, jangan berhenti, buat je. Sekarang saya cakap ini pendapatan kedua, buat. So buat dua-dua. Bila nanti sampai tahap income singkat aku ni lebih tinggi daripada income ni. Kau berhenti kejap. Berhenti ke buat part time pula jadi ejen tanah, jadi ejen tanah part time pula. So buat yang ni full time. Tak ada masalah tuan-tuan. Alright. So fokus untuk bina pendapatan sendiri. Alright. So jom tengok. Tok, aku dah melabur RM10. Macam kau melabur RM10,000. Yang skin kambing, skin lintah yang melabur RM10,000. Ni RM10 kau fikir sangat. Kan? Ya betul, RM10 tu duit juga. Betul. Yes, betul. Sebab tu aku bagi tahu tadi. Kalau rasa matlamat kau salah, sebab tu saya bagi tahu tadi waktu slide awal tu. Siapa yang masuk lewat tak tahulah. Yang masuk awal tadi 35 orang yang masuk awal. Betul tak saya bagi tahu tadi tuan-tuan? Siapa sini tak tersalah masuk bilik keluar. Tersalah masuk bilik keluar. Sebab apa? Jangan buang masa. Kan saya cakap tadi modal RM10. Kalau tak ada keluar je lah. Jangan buang masa tuan-tuan. Aku dah cerita awal-awal tadi. Alright. Jom. Tuan-tuan, now kita cerita pasal duit. Dah meniaga, fikir duit lah. Kau ingat aku jabatan kebajikan ke? Ni cerita pasal duit. Tuan-tuan dan puan, dengan bangganya aku dengan disebabkan pengaruh Dato' Anwar ni aku terjebak berniaga. Kali hidup aku berniaga, babe. Dia ketak lutut ni. Tok, ni saya start berniaga ni. First time, Tok. First time bagus lah. First time bagus. So, kau buka lah kedai kau RM10 ni. So, apa kita dapat? Dengan betul-betul gurau-gurau juga. First, bila kita dah start menjadi elite member, beli singkat terus automatik jadi elite member dealer, tuan-tuan dapat komisen 3 level. Dan saya cerita satu je lah dulu. Atas ni je. Tuan-tuan, 13% besar tu. Saya dah semak company-company lain. Kebanyakan dia bagi 7, 8, 9, 10, 11. Ada yang 13, yang terbaru ada. Dia tiru macam extend sikit. Tapi ada syarat dia berbeza sikit. Dan pendek level dia. Tuan-tuan, kita tak ada yuran keahlian. Kita tak ada yuran dealer. RM10. Kosong. Yang lain kosong. So, kita dapat 13%. Dulu tuan-tuan, saya cerita pasal zaman Y2K. Zaman chatting kampung chat. Zaman MIRC, tuan-tuan. Saya antara pelajar terawal yang buka website jual top up.
di Malaysia terawal. Aku untung dulu 5%. Tahu tak modal waktu zaman student tu, saya minta, saya macam orang kaya, saya nak penolakan getah. Saya berniaga macam-macam waktu student. Nanti kalau kenal, kenal lah. Untuk dapatkan beli SIM card ni tuan-tuan, saya terpaksa beli dengan pengedar daerah. Pengedar negeri tak dapat. Pengedar daerah ni minimum dia adalah 50,000. Kena beli 50,000 SIM card untuk dapatkan 5%. Kalau nak dapatkan 7%, kena beli 100,000. Saya beli tuan-tuan waktu student 50,000 sebab saya jualan saya 30-40,000 sehari. Setiap hari aku jualan alik ke Batu Pahat. Siapa sini orang Batu Pahat? Saya jual dekat Parit Sulong. Orang Parit Sulong kenal saya. Saya tokan kat situ tuan-tuan. Aku ni tokan dah macam kongsi gelap dah aku tentu kan. Penuh Cina datang jumpa aku kan. So waktu student 5% tuan-tuan. Tapi gaji sedap lah. 30,000, 1,500 gaji kita sehari. Memang kaya lah kat tu. So sekarang ni 50, RM10 je korang berniaga. Aku dah 50,000 waktu student. Ni RM10 je. So, apa syarat dia? Inilah kita nak berhubung balik dengan patuh syariah tadi. Bestnya dalam istilah, pengalaman saya berniaga dah hampir tak adalah hebat sangat. Aku rasa syarikat ni lah paling senang naik pangkat. Kenapa? Tak senang sangat sebab apa? Sebab tak sangat syarat. Mudah gila ha. Dengar betul-betul aku tunjuk ni. Apa tengok? Pertama, nak dapat bonus, guna sendiri je singkat. Kau pakai sendiri je RM35. Ada syarat lain tak? Tak ada. Syarat company lain, kau kena daftar 400 singkat. Kau kena daftar. Bila aku nak pencen? Aku buat benda ni, aku nak tenang. Ni aku dah pergi cuti, dia suruh aku daftar pula 500 orang, 400 orang. Gila babe kau. Bila aku nak pencen? Sebab tu dalam istilah tuan-tuan nampak ni syarat dia. Tak ada. Kau pakai sendiri sahaja. RM80, RM120. Kau pakailah satu keluarga. Dan apa syarat tuan-tuan untuk naik pangkat? Senang saja. Komisen terkumpul bulanan RM500, naik pangkat ambassador. Minimal lebih kurang dalam 100 orang je bawahan akan naik pangkat 8 level. Normally, pangkat ni dalam tempoh 2 bulan, 3 bulan untuk mereka yang santai-santai romantik. Bermaksud apa santai-santai? Sebulan dia buat dalam 30 orang. 3 bulan cukuplah 100, santai-santai kan. So, ada yang boleh naik ambassador dalam sebulan. Siapa kat sini yang suka live di TikTok? Siapa yang suka live kat sini, tolong kau buat. Serius. Kau follow step group live. Saya tengah train sekarang group live TikTok ada dalam 40 orang lebih. Saya tengah train dia orang ni. Dalam tempoh 3 bulan, konsisten dia orang buat. 3 bulan, 4 bulan, dia orang ada 1,000 pengguna network. Dan pendapatan dia orang 6 hingga 10,000 sebulan tau. Siapa kat sini yang tak pandai pun tapi nak belajar, kau masuk. Kejap lagi. Kau masuk jadi group leader ESK. Right? Siapa kat sini janji nak belajar. Siapa yang pandai cakap lagi hebat. Siapa yang pandai cakap lagi hebat. Siapa yang, Tok saya nak belajar Tok. Okay, come. Kau masuk grup ni. Grup yang nak pencen awal ni. Grup live host, grup pencen awal. Right? So, kalau Han live di TikTok, ini kejap je, sebulan je. Sebulan je. Lepas itu, pakai apa? Ini normally dalam 3 hingga 4 bulan. Tetapi kalau game live TikTok ni, lebih kurang kejap saja, mungkin 2 bulan dah boleh naik ni. Dan apa impian kita tuan-tuan? Ni, pencen. Ini adalah infinity tuan-tuan. Sebab tu, siapa buat benda ni dalam tempoh setahun, tapi kalau game live, maybe dalam tempoh 7 bulan, 8 bulan, dia orang dah naik pangkat ni. Tapi siapa yang fokus setahun dah cukup dah naik pangkat ni, dan tuan-tuan dah boleh. Masih pagi-pagi, jom lepak lu minum mamak. Oh, kau kerja tak apa kerja lu. Aku ambil anak hari ni. Petang sikit, santai. Lepas tu, petang-petang sikit buat live. Sejam kat lepak kedai mamak kan. Apa, buat apa malam ni Itulah nikmat yang kita nak. Ada duit, kita buat benda yang baik. Kita bagi sumbangan dan sebagainya. Untuk, untuk masing-masing, impian masing-masing. So,
Dengar cakap saya, yang muda ni buat. Sebab aku sebenarnya nak pencen awal, tapi disebabkan apa? Saya jatuh terduduk waktu COVID, tuan-tuan. Dengar betul aku cerita ni. Aku sepatutnya dah pencen dah. Saya waktu COVID, sebelum COVID, saya pendapatan pasif saya dengar, pendapatan pasif saya 6 angka. Aku punya passive income. Sebab saya ada 4 tempat pelancongan. Satu di muzium di Langkawi, lepas tu Ipoh Museum, lepas tu di Kuala Lumpur, K Tower, saya ada tempat pelancongan saya, kemudian di KK. Tapi aku tak cerita, ramai orang tak tahu tempat pelancongan tu, tapi aku owner. Aku pendapatan pasif aku 6 angka. So, tapi disebabkan COVID, aku tutup semua. Rugi banyak, tuan-tuan. Dan saya ada hutang sedikit lagi. Aku tak malu cerita kan, tapi tak adalah viral dekat Facebook, tak adalah betul kan. So saya adalah hutang sedikit dalam sejuta lebih saja. Patut saya buat benda ni sebab saya nak santai. Dalam setahun saya nak buat dan saya nak okey lah, tak ada apa lagi nak kejar, cukup lah kan. So alhamdulillah, so saya nak you all buat benda ni. Jom kita santai sebab aku baru 2 bulan lah. Nak masuk 2 bulan lah. So you all beza dengan saya dekat 2 bulan je. So dekat-dekat. So kita pencen sama-sama insyaAllah. Alright. Tak ada risiko tuan-tuan. Apa risiko dia? RM10. Okay lah. Kau buka kedai telco, 250. Kau buka restoran, 300 lebih. Berapa banyak? Kalau kau grup, masuk grup bisnes untuk jual, berlambak kedai kopi nak jual, tahu tak? Serius, kalau tak percaya kau masuk grup bisnes untuk dijual dekat Facebook. Banyak kan kedai kopitiam nak jual. Sebab apa? Kita kena buat restoran kopitiam ni nampak macam mewah, trending, baru ada kelas. Kau tak tahu, kau jadi buruh kasar. Baik meninggal RM10, tak stres. Kau simpan je RM300,000 dalam akaun kan. Alright, gurau-gurau lah. Alright, jom. So, tuan-tuan dan puan, so ini yang saya beritahu. Kita punya sistem ada overriding dan company lain tak ada. Ini yang saya dapat maklum. Dan kita level pertama 13%, saya beritahu tadi ada 3% dan 8%. Itu untuk start dah dapat 3 level, okey lah. Santai-santai. Tapi saya nak malam ni saya nak cari yang tak nak santai. Santai, aku ada grup santai. Kita layan santai. Tapi malam ni saya nak cari dalam 15 orang yang untuk 4 bulan. Aku nak buktikan 4 bulan kau buat ni, insya-Allah ikut roadmap aku buat. Right. Tak pandai, aku dah serah macam-macam dah aku bagi. InsyaAllah nanti jadi saya offer. Tuan-tuan, apa aku pernah offer kejap lagi. Alright. So, malam ni saya nak bagi tahu pada tuan-tuan. Tuan-tuan jangan beli SIM card dekat HQ tau. SIM card dekat HQ RM8. Tuan-tuan beli dengan saya RM8 saja. Alright, RM8 saja. Kalau tuan-tuan nak beli 5 boleh, nak beli 10 boleh. Tapi salah ikut bajet kan? Ikut bajet. Ikut bajet. Ikut bajet. Alright. Ikut bajet masing-masing. Tapi saya beritahu, nanti kontak leader masing. Walaupun tuan-tuan dah daftar RM10, tapi lah kalau tak ada duit sangat, tak apa, start dulu satu. Tapi itulah masalah. Masalah kau nak daftarkan orang, nanti kau kena telefon aku. Atuk, ni si Ahmad ni nak daftar, tapi saya tak ada SIM card. Boleh tak? Boleh. Aku stay cakap boleh. Walaupun RM10. Tapi kena tunggulah, kena post. Boleh, tak ada masalah, boleh. Tapi syorkan belilah 5 ke 10 SIM card dekat tangan, tak ada masalah. Right? Alright, tuan-tuan dan puan, dengar betul-betul kat sini. Macam mana nak dapat nombor datuk? Saya tak bagi nombor saya dekat orang. Kecuali tuan-tuan dah daftar, nanti tuan-tuan tanya dekat leader masing-masing. Tahu? Leader masing-masing. Ketika saya nak bagi tahu, jangan risau. Jangan risaulah pasal modal RM10 je. Okey. Saya nak minta tolong kat sini. Ini level yang ada modal. Yang ada orang kaya, orang kaya, orang kaya. Siapa kat sini yang ada bajet RM800? Dengar betul. Kalau kau nak percaya, kena ikut aku, ikut aku. Tadi RM10, ni saya nak cerita yang RM800. Siapa ada RM800? Saya suruh beli 100 SIM card. Aku personal coaching dengan aku sendiri. One to one, aku boleh bagi nombor nanti. Right? RM800. Bukan bayar yuran, babe. Tuan-tuan, aku ni cerita ni, saya pernah cerita. Tu betul ke? Saya pernah dibayar RM450,000
fee ceramah untuk 1 hari. Tuan-tuan tak tahu? Tadi ada gambar tak yang ramai-ramai tu? Saya tak, yang itu ke? Lagi. Dibayar 450,000 tahu untuk ajar 1 hari perjalanan. 450. So aku malah ni aku ajar apa semua free ni. Nanti kan kelas free lagi. Semua free. Sebab aku memang dah ada umur lalas ni, aku nak bagi Ampau Berjaya je lah. Walaupun kosong, apa tak bayar aku pun, aku seronok Ampau Berjaya. Itu aku nak bagi tahu. Sesiapa kat sini yang ada RM800, belilah 100 singkat. Dia bukan bayar yuran saya tak. Beli RM800, 100 singkat. Sedengar cakap saya apa dia? Pertama, siapa yang ada RM800, okey? RM800, tuan-tuan pertama, dengar betul Apa orang akan dapat, apa yang kita dapat apabila apa yang kita dapat apabila kita daftarkan orang di bawah kita. Dengar betul-betul. Apa yang kita dapat apabila kita daftarkan orang. Dengar betul-betul. Pertama, kekal daftar nombor baru kita dapat RM8. Dengar betul. Daftar nombor baru kita dapat RM8. Kekalkan nombor lama kita dapat RM13. Okey. Tuan-tuan ingat daftar nombor baru dapat berapa? RM8. Kekalkan nombor lama RM13. Okey. Tadi Dato' Anwar cakap kita beli 100 singkat ini RM800. Now saya nak ajar pula cara laju. Okey, si Ahmad pun ikutlah cakap aku, dia pun belilah 100 singkat. So, saya ajar Ahmad, bulan ni kau bagi free semua singkat ni supaya habis. Tapi dengan syarat kau bagi free dekat ketua keluarga saja. Daftar anak hang dulu, lepas tu kau bagi orang yang dah bekerja, yang dah berkahwin. Tuan-tuan dan puan, saya nak bagi tahu dekat sini. Untung ataupun rugi. Cuba komen untung ataupun rugi. Cepat. Untung ataupun rugi. Cepat-cepat tuan-tuan. Boleh komen. Untung ataupun rugi buat benda tu. Alright. So, jawapannya tak rugi. Sebab apa? Kita dapat balik modal kita. Bila dia daftar, kita dapat balik RM8 seorang. Kalau 100, kita dapat 800. Apa yang kita untung tu? Niaga dapat modal baik. Tak payah tu. Tu dia ajak aku pula. Kan aku ajak dia, dia ajak aku balik. Kan? So, untung kita dekat mana? Tuan-tuan, cuba komen. Untung kita dekat mana? Minum air sekejap. Kita untung dekat mana? Nak tengok ni. Kita untung dekat bilangan orang top up. Commission top up. Kalau bulan ni 100 orang top up, itulah income kau. Bulan 2, Datuk, saya nak pencen dah, Datuk. Gila kau. Betul-betul ikut. Betul-betul buat passive income ni. Datuk, saya dah jual 100, saya nak pencen. Bulan kedua, si Ahmad yang lurus benda ni, dia pencen terus. Agak-agak Ahmad dapat apa tuan-tuan bulan kedua? Cepat, bulan kedua. Bulan kedua, Ahmad dapat tak income dia? Tuan-tuan dan puan, bulan kedua Ahmad dapat tak income? Cepat komen. Dia pencen dah. Dia pencen awal. Aku baru jual 100 singkat terus pencen. Bulan kedua dia dapat lah. Dia dapat tiap-tiap bulan. Selama mana? Kalau customer tu pakai 5 tahun, 5 tahun dia dapat commission tiap-tiap bulan. Sebab itulah aku suruh tadi, ejen hartanah yang jual penapis air, apa-apa affiliate, kau buat benda ni. Weh, satu lagi kesian. Saya kesian yang buat video affiliate, tuan-tuan. Produk ni trending je, tuan. Kau buat video macam penat. Video trending, produk ni dah ada musim trending dia. Dah habis trending tu jatuh. Yang ini tuan-tuan kau buat 4 bulan, macam mana kau buat video content dekat affiliate tu, tak turun komisen kau. Walaupun produk tu dah orang tak jual pun, kau tetap dapat komisen tiap-tiap bulan. So, nampak tak? Pertama tuan-tuan boleh invite kawan-kawan kita yang buat business one off commission ni.
Saya tak suruh dia berhenti kerja, tapi suruh dia buat backup. Backup kat situ. Right? Jom. Ada orang tanya. Dekat Maida, awak daftar dengan siapa? Right? Saya dah daftar 2 orang. Maida boleh komen tak awak daftar dengan siapa? Right. Tuan-tuan dan puan, ini kita dapat 8 hingga 13 ringgit. Nampak tak dekat sini tahap dia apa? 1 hingga 10. Tapi si Ahmad tadi dia 100 singkat. Dia dengar cakap aku, dia pergi campak semua. Ini dia tuan-tuan dan puan yang saya hormati. Si Ahmad tu tak dapat, bukan dapat 8 ringgit, tetapi dia dapat 11 ringgit. 17 ringgit. Faham? Sebab tu, lagi banyak SIM card kau campak dalam pasaran, lagi banyak income kau dapat tiap-tiap bulan. Kau buat kerja 4 bulan atau 5 bulan, macam saya suka yang buat game, buat live ni fokus selama 3 hingga 4 bulan, sebab saya perlukan 1,000 network untuk dia orang. InsyaAllah tak lari. Macam saya cakap tadi, 6-8 ribu sebulan. Kenapa tuan-tuan? Setiap orang menjana pendapatan 4 ringgit hingga 7 ringgit. Kalau 1,000, dia orang dapat dalam tadilah 4 hingga 7 ribu. Tapi itu kalau network dia tak berkembang. Kalau network dia berkembang, tahu jadi berapa? Bukan 1,000. 3-4 ribu. Kau kalilah weh. 3 kali 6. Berapa? Berbelas ribu. Siapa nak masuk team fighter yang game live ni, kau masuk nanti. Tapi pastikan kau jadi team leader ESK. Team leader ESK. Alright? Tuan-tuan dan puan. So, untuk tengok income, saya dah bagi tahu tadi. Pertama, tengok dekat website kita. Alright? Dekat website kita, dekat app kita untuk urus niaga, beli top up semua. Dekat website, nak tengok jumlah komisen kita dan jumlah berapa ramai orang daftar. So, puan pergi tengok dekat website. Okay? Website kita. Jom, kita laju lagi. So, malam ni, saya nak offer special ni. 46 orang ini, tuan-tuan, saya nak 46 orang ni. Kalau serius nak buat income, yang santai-santai boleh ambil dulu RM10, tetap menjadi dealer. Tetapi saya nak bagi tahu siapa yang ada RM800, simpan dulu RM800. Tapi saya nak offer benda ni, ambil. Sepatutnya macam bulan itu, yang ke bulan ni naik harga. Tengok dalam sistem masih kekal harga waktu hari pertama pelancaran. Ni pelancaran apa dah? Dah 4 bulan lebih dah. Dia masih kekalkan nombor lama pula. Dia kekalkan harga waktu hari pertama pelancaran. Di orang umum itu bulan ni nak naik harga, saya tak tahulah bila dia naik. Tapi sebelum naik, saya nak tim saya sapu dulu. Pertama, tuan-tuan, ambil yang ini sebagai modal, tuan-tuan, bukan yuran, tetapi tuan-tuan beli apa, tuan-tuan? Beli 30 SIM card dalam ni, 30 SIM card harga dia macam 300 juga, sama. Tapi ada apa, tuan-tuan? Jom tengok. Right? Harga dia 299, tapi dalam ni ada 30 SIM card dan dalam ni ada tingkat ESK. Dia tak sama dengan SIM card yang lain. SIM card yang lain 5 GB. Yang ni ada 10 GB. Dan dalam ni ada baju, tuan-tuan, dan ada topi dan ada flyers untuk tuan-tuan buat marketing. Sebenarnya baju, topi, flyers semua box ni dah jadi free. Dah beli dah 30 singkat ni, harga sama je. Sebab tu saya suruhkan siapa malam ni nak join direct dengan saya, personal coaching dengan saya, tolong beli yang ini 299. Aku tak minta charge yuran apa, sebab semua orang dalam ni yang join team leader ESK akan dapat website marketing percuma, training percuma, personal coaching personal dengan aku, dan boleh follow roadshow yang kita buat nanti. Alright. Hari ni kita dapat 4 tempat. Saya telah cerita 4 tempat untuk saya bantu 4 leader. Satu tempat tu 300 orang. Macam mana closing 300 orang?
itu nanti dalam grup khas nanti team leader ESK. So, siapa ada modal 299 boleh daftar malam nanti lepas ni lah. Kontak leader masing-masing. Saya nak pesan satu sebab ada dalam live ni saya pun tak tahulah macam mana, dia tak jujur lah. Saya nak beritahu ada dalam live ni ada daripada tim lain bukan tim Dato' Anwar. So pastikan tuan-tuan daftar dengan tim Dato' Anwar sebab ada yang masuk leader dia tak buat taklimat tau. Leader dia tak buat BOP. Tapi dia ambil, dia curi link Zoom ni, dia bagi dekat tim dia. Masuk dengar. Saya nak bagi tahu ni, siapa yang masuk daripada tim lain, cepat-cepat kau daftar dengan aku direct. Pergi dekat Facebook saya, Anwar Abdul Rahman. Alright. Yang bukan tim, kalau datang daripada tim saya, tanya dulu. Pak, ni ada tim Dato' Anwar ke? Kalau tim Dato' Anwar, kau daftar je bawah dewan. Semua stay sama nanti dalam, you akan dalam satu grup dengan saya. Tetap dapat personal coaching dengan saya juga. Tapi kalau dia tak boleh buktikan dia tu daripada tim saya, cepat-cepat kau PM aku dekat Facebook secara personal. Ada nama saya kan? Sebab leader hang tak bagus. Boleh daftar lagi satu nombor, hang daftar bawah aku. Right? Ni saya beritahu siap tahu sebab ada. Memang ada. Memang ada tuan-tuan. So, nanti tanya leader masing-masing, ini tim Dato' Anwar, kalau tim Dato' Anwar, okay, daftar je bawah dia, tak kisah. Boleh je, semua leader saya bagus. Daftar je bawah dia. Alright? Nanti dia akan bawa, you all jumpa saya nanti dalam grup nanti insyaAllah. So, apa specialnya tuan-tuan bila tuan-tuan jadi leader ESK? Ini best tuan-tuan. Setiap orang hanya boleh beli satu je box ni. Dia tak boleh beli banyak kali. Tak benar. Hang beli berapa box marketing banyak kali. Baju hang nak pakai banyak kali apa? Satu je. So, specialnya kat sini, apabila kawan-kawan lain bila buat marketing, tiba-tiba kawan nak join kan, awak akan dapat komisen RM128 satu box. Banyak, babe. Banyak, babe. Macam company bagi bonus gila. Tapi ingat, sekali sahaja. Ni kalau bagi berkali-kali dah sekipak kaya dah tak. Yang berkali-kali adalah commission top up kita. Ini sekali sahaja. Right? Right. So, dekat sini ada tim Nafi semua ada. Boleh contact nanti tim saya. Tim meja semua betul bawah saya. Nafi pun bawah saya. Dato' Azrul semua tim saya. Tapi pastikan sebab ada orang yang masuk ni tim luar. Saya tak nak sebut nama dia. Kalau kau masuk, kau daftar je tim aku. Baik, keluar cepat. Right. So, saya nak bagi itulah. Tahu apa baguslah kat situ. Jom. So, tuan-tuan dan puan yang masuk nanti untuk tim leader ESK je tau. Ni leader ESK, katalah bulan ni tuan-tuan. Sebab you all sangat beruntung Kenapa? Sebab sekarang 4 hari bulan tau. Sekarang 4 hari bulan, kau target bulan ni dapat 10 leader. Untuk berjaya dalam e-stand ni tuan-tuan, saya nak bagi tahu syarat dia, bukan syarat dia, saya buat sendiri syarat. At least kau kena ada 10 leader ESK. InsyaAllah bawah hang ada 1000 network. 10 leader je. So, sempat tahu. Bulan ni untuk kau dapat 10 orang. Sebab semua, sekarang baru awal 4 hari bulan kan. So, untuk dapat 10 orang ni senang. Senang. Alright? Kalau tambah lagi siapa yang masuk team live, seminggu boleh dapat 10 orang. 10 orang lah. Gila. Team live memang gila, babe. Kau jangan cakap kau malu. Makcik dalam grup tu ada makcik tau. Serius lah, makcik pun buat live tau. Belasah je kita ajar. Yang penting nak buat. Tak pandai, kita panggil penceramah luar tau. Ajar. Baru ni hari Sabtu. Free. Aku bayar kos penceramah. Free untuk hang. Semua aku belanja. Aku tak tahulah aku untung apa. InsyaAllah untung. Alright. So, tuan-tuan dan puan, ambil peluang. Join tim saya. Tim aku memang tim buat duit lah. Tim lain tak tahu. Alright, tuan-tuan dan puan. Lagi, siapa yang beli box tadi, tuan-tuan akan dapat bonus 50% untuk e-com. E-com ni tak apa, untuk e-commerce nanti. Kan saya cakap tadi, next company akan lancarkan platform e-commerce. Siapa-siapa yang suka affiliate, baik kau masuk cepat. Kenapa? Nanti tim kau beli barang, kau dapat commission. Macam-macam lah, tak kisah dia beli spender ke apa ke, kau dapat commission. Affiliate, bila kita orang beli dekat link kita je,
Besok dia pergi beli dengan link Ahmad. Ahmad dapat. Referral lain. Referral kau dah lock kawan tu. Tak kisahlah dia beli ubat gigi ke. Dia beli ubat apa pun kau dapat commission. So, kau start daripada sekarang. Sini babe, saya bukan nak asuk apa. Tapi nak bagi tahunya, nak bagi tahu yang kita ni fasa awal. Fasa awal. Alright, fasa awal. So, siapa yang WhatsApp Cik Eja dua handphone dia kena block. Saya cakap siap. Dalam grup saya bagi tahu dah, handphone dia, WhatsApp dia kena block. Memang tak boleh reply. So, tuan-tuan boleh call dia direct. Nombor dia dalam grup, dah bagi tahu dalam grup, boleh call direct. WhatsApp sekarang ni bengong sikit. aku baru lepas je kena unblock ni. So, tuan-tuan jangan WhatsApp saya banyak sangat. Nanti aku pula kena kan. Alright, jom. Okay, next. Dah. Okay, dengar betul-betul cara susunan. Ini yang ramai salah. Dengar Ini ramai yang salah. Okay, ini yang ramai salah. Leader yang atas yang masuk hari pertama pelancaran tu, dia dapat 600, 700 saja. Tapi saya pula, yang nombor saya, nombor siri saya, nombor siri saya di 80,000. 80,000 tuan-tuan. Tapi saya dapat berapa? Saya dapat 9,000, dekat 9,000. Right? So, cara susunan dalam tim saya berbeza dengan tim lain. Tapi tuan-tuan tolong follow. Siapa tak follow, lantak hang lah. Aku dah bagi tahu awal sebab bidang saya memang bidang bisnes strategik. Kau nak follow, follow. Right? Pertama, saya minta siapa yang serius nak buat income tadi, kan saya cakap tadi, nak buat bisnes, daftar satu nombor baru. Okay? Fokus bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, penuhkan 100 orang saja level yang pertama. Dengar betul? Level pertama 100 orang je. Cari sebaik mungkin 10 orang leader yang nak beli ni. Leader ESK namanya. Yang lain tu Datuk. Yang lain tu kau sumbatlah makcik-makcik ketua keluarga yang kau bagi free. Singkat tu percuma kan? Kau bagi ketua keluarga kan? Percuma. Lepas tu kau call aku. Tok, saya dah cukup 100 orang. Tahniah. Kau naik pangkat ambassador. Kan aku cakap tadi, kalau 100 orang, insya-Allah kau naik pangkat. Siapa kat sini buat live 2 minggu, 3 minggu dah boleh naik pangkat dah. Okay. So, bila dah cukup 100 orang, apa kena buat? Kau buat nombor 2. Singkat, kekalkan nombor lama. Ambil nombor yang tuan-tuan pakai sekarang ni, daftar nombor yang kedua tuan-tuan. Okay, dekat sinilah saya nak tuan-tuan sumbat beribu orang level pro. Tuan-tuan tahu apa jadi? Dengar Kalau dekat ni, dekat nombor 2 ni pendapatan dia 3,000, yang ini dapat 4,000. Kalau dekat sini 7,000, kat sini 8 ataupun 9,000. Kita dapat 2 bonus sekali kerja. Best ataupun tidak, tuan-tuan cuba komen. Best ataupun tidak. Kalau best, komen best. Tapi jangan tanya Datuk, macam mana dia jadi tu? Kau tak payah tanya lagi. Kau buat dulu. Lambat lagi. 2 bulan lagi kau tanya aku balik. InsyaAllah kau dah faham apa yang aku susun. So, nak cerita detail memang tak cukup lah. Kita nak laju kan. So, dah kau follow dulu step ni. InsyaAllah tuan-tuan akan dapat 2 dalam 1 untuk tim saya. So, pastikan tuan-tuan ikut step ni. Dan next, buat nombor 2. Alright, tuan-tuan. Satu lagi saya nak bagi tahu kepada mereka yang tak suka berniaga. Kita tahu si Ahmad ni memang tak suka berniaga. Tapi tuan-tuan ingat tak yang singkat yang saya bagi tahu tadi, kita bagi percuma 100 singkat dekat ketua keluarga. Nak bagi percuma boleh dengan syarat ketua keluarga saja. Budak-budak jangan bagi. Tolong jangan bagi budak-budak. Jangan bagi free. Rugi. Kau bagi dekat ketua keluarga saja, apa jadi tuan-tuan? Pergi dekat Ahmad, Mat. Kau dah daftar kan? Kau nak tak aku ajar macam mana dapat internet free? Ui, yo ko. Nampak tak? Orang tak suka berniaga, dia suka free. Macam mana? Okey, senang aku ajar. Pertama, hang daftarlah anak hang daftarlah pak mentua hang, semua daftar bawah hang. Tiap-tiap bulan hang boleh pakai internet free.
Nampak tak? Katalah 8 orang, 8 keluarga. Kalau dia ada anak 8 orang, internet free. Anak dia top up RM50, dia dapat 13% komisen. Dia juga yang top up sebenarnya. Bukan dia. Bukan anak dia top up. Dia dapat RM52. So, RM52 ni dia belilah package 500 GB. Datuk, berapa lama percuma? Berapa lama dia pakai SIM card ni? Kalau 4 tahun, 4 tahun lah percuma, tuan-tuan. Best ataupun tidak, tuan-tuan. So, itu cara kita closing. Kita closing apa? Untuk orang yang tak suka berniaga. Alright? Clear? Yang tak suka berniaga. Tuan-tuan boleh closing sebanyak mungkin dekat situ. Right? Okay. So, ini bonus yang kita dapat. Ni bonus ni one off. Dia bukan bonus yang konsisten bulanan. Ini promosi bonus saja. So, siapa yang buat live, yang promote, yang daftarkan orang dalam tempoh sebulan, kalau daftar 50 orang dapat 500, kalau dapat 100 orang 1000 lebih, kalau dapat 300 dapat 3000 lebih. Siapa kat sini majikan, ada pekerja dia? Apa kata kau colek satu pekerja kau, pagi saya ajar dia. Ustaz Supian, Ustaz Supian dah colek staf dia seorang, saya ajar tahu 15 minit saya ajar. Nampak? Saya sedia mengajar tuan-tuan secara percuma, yang penting tuan-tuan nak. Siapa kat sini ada majikan yang majikan bos, ada pekerja. Kau bagi kau colek satu pekerja untuk buat stand je, buat live di TikTok. Kerja dia menjual SIM card. Kau fokus terus dijual dalam tempoh sebulan dia jual 200 SIM card ke 300 SIM card. Nampak tak apa jadi? Kalau sebulan terjual 300 SIM card, syarikat bagi bonus dekat hang 3,500. No, bayar gaji pekerja tu 2,000 je. Dah kau dapat lebih. Siap boleh bulan tu dah bayar gaji dia lagi. So tapi tuan-tuan dapat 300 network tau. Weh, banyak. Banyak, banyak. 300 memang yang best lah, yang best. Kita target 1,000 tuan-tuan. 3 bulan, 4 bulan. Gitu. Dan satu lagi saya nak bagi tahu, untuk top up. Sekarang siapa top up dia bagi free load. RM35 dapat RM2 lebih. Top up RM50 dapat RM5 tambahan. Best tuan-tuan. Tuan-tuan top up lah. Semua kali dewasa kan top up lah RM50. Takkanlah top up seminggu, babe. Hang ni top up lah RM10, RM50. Ni top up RM7, RM8. Bila aku nak kaya? Gurau je. Top up banyak sikit. Aduh. Letih lah ni. Gurau lah. Alright, ini senario orang yang nak santai-santai. Kan saya cakap tadi, grup santai kita sediakan grup santai, grup nak laju boleh, grup nak terbang pun ada, tuan-tuan. Kita ada step by step dia. So ini grup yang santai, tuan-tuan, tapi santai dia sampai. Right? Orang kata slow-slow tapi jalan. Right? Saya melayan, tak kisah. Saya layan semua. Ini contoh Grab ni, dia buat, nampak tak? Dia jumpa orang, dia cakap. Dia jumpa orang, dia cakap. Dapatlah jual 50 singkat. Bulan kedua, 50. Bulan ketiga, nampak? Bulan ketiga dia naik pangkat. Kenapa tuan-tuan? Pukul purata, tuan-tuan kena ada 100 orang network dalam tim awak. Level 1, level 2, level 3 ni 100 orang. Kalau dapat 100 orang level pertama, lagi cepat. So, naik pangkat. Nampak tak? 3 bulan sahaja buat, dah dekat 2,000 lebih, tuan-tuan. Sebab tu saya suruh tuan-tuan buatlah stand ni 4 bulan, lepas tu rehat kejap 2 minggu, pergilah cuti ke, balik sambung balik. Takut nanti tuan-tuan tak nak cuti. Sebab apa? Tok tak boleh tok. Nanti orang lain dapat. Better saya follow dulu tok. Betul. Bisnes ni kita bermain dengan volume. Kita semua kat sini yang terawal. Kau nak rehat, pulanglah rehat lah. Nanti 2 juta kau comeback balik. 2 juta orang dah daftar kau datang balik. Tak ada masalah, boleh je. So itulah kenapa saya suruh tuan-tuan buat. So tengok kat sini. Kalau tuan-tuan buat 100, daftar 100 orang, dapat 400 hingga 500. Tuan-tuan akan dapat 500 lebih ni. Saya bagi, kenapa 400 lebih tuan-tuan? Sebab saya letak top up rendah. RM35. Tak semua top up rendah, ada RM50, dan lebih. So tuan-tuan akan dapat 500, 600. Bila 500, tuan-tuan naik pangkat apa tuan-tuan? Ambassador. 8 level tuan-tuan. Banyak komisi tuan-tuan dapat kat situ.
Right? So Tok, saya ikut Tok cakap setahun saya setia Tok tunggang langgang. Aku nak 2 jam sahaja sehari lepas habis kerja 2 jam je. 2 jam 3 jam aku nak kau masa kau. Nah, ikutlah cakap saya setahun dia buat. InsyaAllah tuan-tuan, kalau sebulan dia konsisten, yang buat live memang lagi lajulah. Ini sebulan 100 orang. Setahun 1,200. Lepas tu bawah dia ada dealer 100 orang. Dealer ESK. Nampak tak commission punya? Ini 3 level belum infinity. Dia sepatutnya dah infinity tuan-tuan. Sebab tu kawan saya, income dia 80,000, 90,000. Dia buat setahun. Siapa follow? InsyaAllah. Saya cakap saya, you buat je. Kalau tuan-tuan nak bulan 5 tahun depan, kita jumpa. Tok, betul lah. Alhamdulillah Tok. Sama-sama kita berjaya. 5 tahun depan, bulan 6 tahun depan kita jumpa. Wah, Tok betul lah Tok. Buat. Baik, kita buat. Penat setahun je. 4 bulan pun tuan-tuan boleh nampak. 4 bulan. Yang sekarang saya tengah post tim live sebab saya nak bagi dia orang nampak 1,000 network dia orang tu macam mana jadi. Boleh tuan-tuan. Boleh. Jom. Apa jadi dengan syarikat kita selepas ni tuan-tuan? Inilah produk yang bakal dikeluarkan. Dah nak habis dah tuan-tuan. Pertama eSIM. Lepas ni dah tak ada SIM card dah. Dah tak payah post dah. Semua pakai digital tuan-tuan. So, lepas ni ada postpaid. Lepas ni ada pinjaman kiriman wang. Tuan-tuan boleh daftar pekerja asing Bangla ke semua boleh daftar jadi dealer. Gila dia orang ni. Foreigner boleh daftar. Boleh buat pinjaman lepas ni. So tuan-tuan jangan buat pinjaman pula. Kita kan nak pencen kan. Tak punya pinjam lah. So. Nampak kat sini. Sekarang lepas ni akan ada eSIM dan masa dekat ni. Kemudian ada wifi rumah kita. Yang saya suka wifi ni sebab saya nak buka boost tau. Saya nak jual. Saya nak masuk komplek. Nak jual sebab saya nak tarik ramai orang satu keluarga untuk pakai Eastel. Kemudian ada pinjaman, kiriman wang dan sebagainya. So, itu dah planning kita, roadmap company kita dalam tempoh terdekat ni. Dan tuan-tuan dan puan, ini dia. Siapa yang join tim saya, tuan-tuan akan dapat 2 website tapi kita bagi satu website je, nak ambil 2 boleh lah. Website bawah tu website yang lama. Boleh pakai juga, tak masalah. Yang atas ni website baru sikit. Dan saya sekarang tengah upgrade. Saya target ujung bulan ni akan bertukar wajah lagi, website baru. Dan kita punya group yang paling aktif yang buat BOP. So siapa yang tak pandai bercakap, good sangat. Aku tolong cakap. Banyak cantik 2 hari sekali. Next talimat, hari apa? Hari Selasa, Rabu, Khamis. Besok kau cerita orang kampung, pertama, weh, aku ada peluang. Esok malam talimat, kau bawa je semua masuk talimat. Tak ada masalah, saya tolong. Siapa kat sini suri rumah, yang duduk kat rumah dan tak pandai, tak boleh keluar rumah dan sebagainya, WhatsApp saya nanti nak jadi moderator. Dan tuan-tuan dan puan sangat beruntung saya adalah owner Viral Malaysia. Saya ada berpuluh grup di Malaysia dan saya ada grup yang beratus dan berjuta. Tapi yang berjuta saya tak bagilah. Yang saya bagi yang beratus ribu tapi jumlah hampir 2 hingga 3 juta ahli. Best ataupun tidak tuan-tuan, cuba komen. Apa ni aku bagi semua free ni. Bila nak kaya? Bila nak kaya? Aku bagi free untuk menjadi moderator untuk yang rajin nak buat posting iklan. Kau jangan buat iklan jamu pula, dah aku bagi free. Saya sewa dengan tim Shopee berpuluh ribu tuan-tuan. So, untuk ampuh aku bagi free yang nak jadi moderator saja yang PM saya nanti. Right? Dalam grup Telegram kita ada banyak poster sampai tak terkopi dah. Ada berpuluh, 80, 90. Kau copy je dalam grup Telegram nanti. Copywriting semua ada. Kau copy paste je. Post dekat grup WhatsApp. Buat story WhatsApp, story Facebook. Upload je semua. Now saya tengah fokus. Saya tengah start minggu ni. Kita hantar surat dekat agensi. Saya tak nak bagi tahu dekat sini. Yang nanti grup leader ESK saja kita akan cerita. Roadshow ni memang grup leader ESK. So, saya minta tolong malam ni. Tolong daftar leader ESK. Kalaulah tak ada duit sangat, apa-apa tak mampu, start je RM10 tapi orderlah 5 SIM card. Ya? Itu saja untuk malam ni. Saya nak baca soalan. Lepas tu saya nak stop. Nak stop sebab dah agak penat juga. Sekejap saya baca soalan. Soalan dia. Alright. So,
siapa yang daftar join dengan team leader saya, pergi balik dekat grup WhatsApp tadi, right? Daftar kat situ, ada borang yang diberikan oleh leader saya, daftar dekat situ, right? Siapa yang di-invite oleh secara personal untuk leader saya, daftar dengan dia. Minta daftar leader ESK malam ni juga, right? Dan siapa yang dah order, tunggu je. Siapa yang order dengan Cik Eja, Cik Eja dah bagi nombor telefon dalam grup, call direct. Kau janganlah call WhatsApp, dah tahu WhatsApp dia kena block. Hampir call dia, WhatsApp kena block. Call pun tak boleh. So, call direct saja, gura-gura je. So, itu dia. So, nanti dalam grup, kita bagi borang pendaftaran kalau datang daripada grup. Kalau datang daripada leader, contact leader masing-masing untuk mendaftar. Tapi tolong tanya dia, tim Datuk Anwar tak? Kalau kau tak tersalah daftar, kau tak dapat apa yang saya offer ni. Okey semua? Clear? Kalau clear, kita jumpa dalam grup leader nanti. Siapa yang nak personal coaching dengan saya dan siapa nak buat event skala besar, tolong ambil ini. Right? Sebab saya tengah start untuk buat roadshow ceramah di tempat-tempat tertentu. Saya tak nak cerita kat sini. Dalam grup saya akan cerita. Untuk bantu, kalau saya buat closing 200 ni bawa awak. Bukan bawa saya, bawa awak lah semua. So, itu saja untuk malam ni. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa dalam grup nanti. The next BOP hari Khamis ya. Hari Khamis boleh join. Sekali lagi kalau tak faham, boleh tanya juga. Tak ada masalah, saya boleh jawab kat situ. Itu saja semua. I think semua dah ditanya, dah dijawab oleh tim saya kat situ. Boleh tanya je. So, itu saja untuk malam ni. Saya minta maaf. Saya memang mulut dia macam ni. Tapi niat saya tak adalah nak mengutuk ke apa. Tapi saya cakap untuk kebaikan dan suka share untuk you all semua berjaya insyaAllah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi.